Di mahsyar kita didahulukan oleh Allah. Kerana siapa? Kerana kasih Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mendabik dada di mahsyar ialah mereka yang paling dikenali oleh Rasulullah dan yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar, siapa yang paling Nabi kenal, yang ni yang paling mulia di mahsyar. Maka kata Rasulullah, umat aku dipanggil ke hadapan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan, sebelum ditimbang amalan pertama umat Nabi Muhammad, lalu Allah arahkan asingkan 70,000 orang di kalangan umat Muhammad. Mereka masuk syurga tanpa hisab, tak buka buku. Subhanallah. Tidak ditimbang, bermaksud satu hari pun tidak dinilai amalan dia. Allah Ta'ala tak perlu tengok. Allah Ta'ala kata terus masuk syurga. Bukankah itu permintaan tertinggi? Kurniakanlah kami ya Allah redha syurga Firdaus tanpa hisab dan azab. Berdoa, sebut di mulut. Berapa ustaz? Sekerap yang kamu mampu, setakat yang diizinkan oleh Allah.